Okay guys, jujur Honda Civic ni dulu king jalanan. Beli sekali, pakai sampai cucu, enjin padu, harga pun cun. Tapi sekarang harga makin naik, masalah pun makin banyak. Bayangkan baru pakai beberapa bulan dah rosak steering rack. Turbo cepat problem, CVT pun belt boleh putus. Lagi pelik, harga Civic RS dah cecah 167,000 tapi kamera 360 pun tak ada. Kat sini aku nak cerita kat korang 5 sebab kenapa Honda Civic ni tak bagus macam dulu. Nombor 5. Steering rack rosak. Honda Civic dulu-dulu beli sekali pakai sampai anak cucu. Tapi sekarang beli baru je, belum sempat tukar sport rim dah kena tukar steering rack. Benda yang paling ramai komplain, steering rack asyik problem. Baru pakai beberapa bulan dah kena ganti. Ada yang ganti 2 kali pun masih sangkut. Macam beli kereta dapat package percuma, Steering Problem Edition. Bayangkan tengah drive, tiba-tiba steering rasa keras, lekat, bunyi pula kerak-kerak bila corner. Ingatkan ada benda tersangkut, rupa-rupanya itu memang dia punya perangai. Masalah ni bukan sebab pakai kasar, ini design flaw. Honda Civic tahun 2022 sampai 2025 ada satu kecacatan reka bentuk dekat bahagian worm wheel dalam sistem steering dia. Bila panas atau terlalu stres, komponen ni boleh kembang atau ubah bentuk. Malaysia ni kau faham lah panas macam mana. Apa jadi lepas tu? Steering jadi berat dan keras bila nak pusing, kadang-kadang rasa melekat atau pelik masa corner. Dan paling teruk boleh bawa kepada kerosakan awal steering rack walaupun kereta baru je pakai. Civic lama pun tak ada masalah ni, nampak tak beza kualiti? Kat Facebook group, Reddit semua dah mula naik suara. Ada yang terus cakap, just don't buy, problem not solved. Yang beli 2023 pun ada kes baru, 10,000 km dah rosak steering rack. Baru nak buat road trip ke Genting, dah kena singgah bengkel. Bukan nak kecam Civic, just nak korang peka tentang isu ni kalau dah beli nanti. Nombor 4, CVT problem kalau bawa laju. Honda Civic, kereta impian ramai sejak zaman budak main Need for Speed lagi. Tapi bila masuk era Civic moden ni, especially model 2022 ke atas, ada satu benda yang buat ramai hilang rasa nak lenjan, CVT dia. Bawa laju kena tengok dulu poket tebal ke tak. Civic pakai CVT, continuously very tak feel. Tak ada rasa tukar gear, semua smooth sangat sampai rasa macam naik kereta golf. Bila tekan minyak, dia macam, kejap saya fikir dulu nak jalan ke tak. Tak ada punch langsung. Kalau jenis suka tekan minyak bila nampak jalan clear, CVT ni akan buat korang rasa kecewa. Sebab dia memang tak sesuai untuk RPM tinggi. Boleh panas, boleh rosak belt. Orang kata, bawa CVT macam dating, slow and steady, bukan untuk race ke Genting. Civic lama lagi best, seriously. Civic zaman dulu ada manual, ada auto biasa. Tekan gear masuk D, terus jalan, terus rasa sedap. Nak pick up laju ada, nak main RPM tinggi pun boleh. Sekarang semuanya smooth sangat sampai tak ada rasa kick tu. Honda kalau nak tarik balik peminat, buatlah versi manual sikit. At least bagi pilihan yang rindu pengalaman bawa kereta dengan jiwa. Nombor 3, enjin turbo, banyak problem. Honda Civic ni memang nampak ganas, enjin turbo, nampak macam abang kawasan. Tapi bila dah pakai, baru tahu, rupa je ganas. Dalam dia fragile macam hati time putus cinta. Enjin 1.5 turbo Civic ni boleh ke tahan lama atau cepat rosak? Nombor 1, head gasket selalu koyak. Ada orang kata head gasket Civic turbo ni macam selipar je pun murah, senang koyak bila panas. Kalau sistem cooling tak jaga betul-betul, risiko bocor memang tinggi. Mekanik kat Reddit dah siap cakap. Sehari tukar 2 gasket tu benda biasa je bro. Memang ramai owner Civic baru hadap benda ni. Nombor 2, minyak hitam campur petrol. Seriously? Ya bro, ada kes minyak hitam bercampur dengan petrol, especially kat tempat sejuk. Minyak naik level, tapi bukan sebab jimat. Sebab fuel tak terbakar betul, terus masuk dalam oil sump. Lama-lama boleh rosak enjin. Sedaplah bengkel buat duit kan? Nombor 3 pula, turbo rosak cepat. Power sekejap je. Turbo ni ibarat energy drink, awal-awal power tapi kejap je dah lembik. Ramai report turbo cepat haus. Bila benda tu jadi, siaplah poket korang. Nak ganti bukan murah bro. Civic lama lagi tenang, lagi tahan. Civic dulu pakai enjin 1.8 NA, tak ada turbo tapi tahan macam enjin lori. 500,000 mileage pun tak ada hal bro. Maintenance murah, senang nak jaga, tak ada drama minyak bercampur, tak ada turbo nak rosak. Sekarang ni, teknologi maju tapi masalah pun maju sekali.
Honda kena buat homework. Honda kena upgrade sistem cooling, update software dan maybe bagi warranty tambahan kat owner turbo ni. Faham lah, kat Malaysia ni lagi panas, so turbo ni makin cepat haus. Nombor 2, features tak best. Zaman sekarang beli kereta bukan nak tengok enjin je bro. Orang nak tahu ada kamera 360 ke tak, boleh sambung phone tanpa kabel ke tak, dan yang paling penting, waktu reverse ada tak sistem yang boleh bantu kalau apa-apa benda jadi. Harga dah cecah RM150,000 tapi kamera 360 tak ada. Kereta China harga RM100,000 pun siap ada bird's eye view. Dengan saiz Civic ni, parking tight spot kat TTDI tu memang kena doa kuat-kuat. Kemudian, ADAS dia basic je, tak all round. Yes, dia ada Honda Sensing tapi bukan versi 360 macam CR-V. Yang ni ibarat beli nasi lemak tapi sambal tak cukup pedas. Sistem dia tengok depan je, belakang, kiri, kanan, sendiri pandai-pandai lah bro. Blind spot monitoring, tak ada. Dia bagi lane watch, kamera kat sebelah passenger je. Itu pun bila signal. Belah pemandu tak ada, jadi kalau motor datang senyap-senyap dari kanan, good luck lah bro. RCTA pun tak ada. Bila korang reverse keluar parking, kereta datang dari tepi, tak ada warning apa-apa, tak ada beep warning. Kena harap insting macam mak bawa Viva zaman dulu. Last sekali, Apple CarPlay pun kena pakai kabel, RM150,000 bro, at least kena guna wireless lah. Last sekali, nombor 1, harga naik, poket pun menangis. Civic sekarang bukan main gah tapi harga dia pun gah juga. Civic 1.5 liter E pun dah cecah RM133,900. Dulu model base 2023 cuma RM131,000. Naik RM2,000. Tu belum yang RS dan eHEV. RM167,000 guys. Civic dulu lebih berbaloi. Dulu orang beli Civic sebab dia cantik, power dan harga pun masuk akal. Sekarang, harga macam kereta Conti tapi masih je nama Jepun. Civic dulu ibarat abang Sado harga bajet. Sekarang Sado, banyak kena makan suplemen, makin mahal. Netizen dah mula komen pedas. Ramai yang plan nak beli Civic baru tapi lepas tengok harga terus komen. Nak ambil RS tapi macam tak berbaloi lah bro. Itu saja video pada hari ini. Jom komen, kau suka Honda ke tak? Kalau ya, korang nak beli Honda apa?